Kalau duit tu memang kita nak simpan lama, sesuai simpan dekat mana? Untuk simpanan jangka panjang, 2 tahun dan ke atas, sangat sesuai dan boleh ambil peluang untuk buat simpanan dalam bentuk emas. Bukan simpan dalam bentuk barang kemas yang kita pakai tu, tapi simpan dalam bentuk emas macam gini. Emas yang berketurunan paling tinggi, emas 9999 yang ada dalam bentuk dinar dengan gold bar. Kelebihan bila kita simpan emas untuk jangka panjang ni ialah yang pertama, simpanan kita tak bocor. Yang kedua, dapat selamatkan nilai duit kita daripada merosot untuk jangka panjang. Emas ni simpanan kalis inflasi. Keuntungan simpanan emas pun boleh tahan tinggi. Secara puratanya minimum 10% setiap tahun. Ada masa berbelas peratus, ada masa berpuluh peratus. Jadi kalau merancang untuk nak buat tabungan lebih 2 tahun ataupun dah sedia ada dah duit dalam akaun bank yang memang nak simpan lama, bolehlah tukarkan sebahagian kepada simpanan emas khas untuk simpanan jangka masa panjang. Nak mula belajar simpanan emas dekat Pabigo dengan cara yang betul dan selamat, boleh klik link di bio, saya bantu sebaiknya.